Good morning, welcome back to my channel. Hari ni kita sama lagi dengan Z250. Nak pergi kerja. Oh, dia punya apa? Number plate perfect 12. Pasal baru Setahun lebih lah pakai. Tahun lebih Yang baru je warna gold. Oh ya yeah. Cantik colour dia. Ni warna biru gelap. Grey. Warna apa ni? Hijau. Ni biru apa lah. Oh ya yeah. Lama lah, setahun lebih lah. Okay, jom. Banyak aku pakai motor ni satu setahun. Jarang lah orang tegur aku. Aku naik motor ni. Aku rasa abang tu baru orang kedua ke ketiga macam tu lah. Wah, hari ni jam lagi. Hahalah. Jam apa lah ni? Hai, ini macam ada lori rosak ke kereta rosak ni. Kalau tak jam teruk macam ni. Memang aku tak boleh pakai lah side mirror ni, aku tak gerti. Sebab tak tengok belakang. Tak apa, kita dah beli lah yang baru. Yang lama tu bila ambil gambar depan cantik. Cuma dalam video nampak dia capang kan. Besar tu. Aku decide untuk tukar lah. Ni kan nak try ni kan. Tengok brother-brother KTM pakai ni cun kan. Rupanya memang tak nampak apa kan. Rasa kalau orang kurus nampak kot. Aku nampak perut je. Mak lane ni. Hei, ya. Hati-hati. Takut ada orang buka pintu. Aduh, hai. Takziah kepada brother yang terlibat kemalangan tu dan juga YouTuber kita kat belakang. Apa-apa semoga diberikan dia pemudahkan urusan brother tu dan juga dia memudahkan urusan lah semua orang. Pada parent-parent tolong lah tengok anak-anak tu ya. Child lock, put on the car seat lah kalau boleh. Kadang kita rider ni macam timun kan, orang cakap kita dah hati-hati pun kadang kita pula buat tahi. Tu. Sometimes kalau kita yang tahi tu lah, kita jadi masalah. Orang cakap apa, rider ni macam timun dengan durian lah. Kita buat kita kena, kita buat kita pun kena. Macam tu lah. So apa pun, please be safe on the road. And also when riding, please wear your proper gear lah. Glove, jacket with padded if you got budget lah. And then proper helmet and full face or anything lah, but it's proper lah. Tak ada apa pun, mesti jam lah. Tak sure sebab apa.
Hai. Jalan tol Senegal. Minggu dia memang teruk lah. Jangan hari-hari pula tu. Tak sure sebab apa. Oke, video hari ini sampai sini dulu. Kita jumpa di next video. Assalamualaikum and right say. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Aduh. Kita tempat tepi ni pun satu masalah lah sebenarnya. Dampik ke orang lah.